Berita melaporkan 14 daripada 26 ketua bahagian dan pemangku ketua bahagian, termasuk ahli jawatan kuasa bahagian dan ketua cawangan serta ketua sayap, mendesak Ketua Badan Pimpinan Negeri Johor Dr. Shahruddin bin Jamal untuk meletakkan dan melepaskan jawatan beliau. Saudara dan saudari, semua sedia maklum bahawa kebanyakan Ketua Badan Pimpinan Negeri Bersatu ini dilantik berdasarkan keahlian dalam kelab golf Muhyiddin Yassin ataupun kenalan rapat beliau dan bukannya ketua yang disokong atau dipersetujui oleh akar umbi. Dan ada di antara mereka juga gagal melaksanakan fungsi di peringkat negeri, malah lemah zahir dan batin untuk mengukuhkan kekuatan bersatu di peringkat negeri. Saudara dan saudari, penolakan Ketua Badan Pimpinan Negeri ini bukan sesuatu yang baru di mana pernah berlaku di negeri-negeri lain sebelum ini secara dalaman dan masih tiada penyelesaian hingga kebajikan dan pengurusan bahagian di dalam negeri-negeri tersebut terabad. Saya merasakan jika diminta kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk perubahan, saya yakin dan percaya bahawa beliau tidak akan lakukan, di mana beliau terlalu mendengar dan mempercayai kepada orang sekeliling beliau. Saudara dan saudari, pada pandangan peribadi saya, memandangkan ramai daripada Bersatu meletakkan jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional di peringkat negeri, maka adalah lebih baik sekiranya digantikan mereka-mereka ini terlebih dahulu. Sebagai contohnya, di Johor, pengerusi yang paling sesuai adalah Datuk Abdul Latif Ahmad. Bagi Negeri Sembilan, selayaknya adalah saudara Badrul Hisham Syaharin. Manakala di Selangor, ramai yang menyokong dan mendukung perjuangan Tan Sri Noh Omar. Dan di Perak ini harus diberikan kepada Datuk Zainul Fazi. Saudara dan saudari, ini terlebih dahulu perlu dilakukan, di mana semua tahu bahawa perkara ini adalah realiti dan boleh dilakukan dengan bantuan PAS. Manakala mengharapkan Muhyiddin Yassin untuk berubah itu adalah satu fantasi yang tidak mungkin akan berjaya. Apakah respon rakyat Malaysia?